Nó là lo này. Có là lo itu ya Pak dia. Tuh Cak. Nya kalau orang Danau Kota nya jago kulimo ini. Bali dia Danau Kota tu insang lah. Di sini punya tu insang lah. Letak lah pe jago Makannya sekali sehari. Itu kan tuangnya mengenai Danau Kota. Makan sekali sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berada di Masjid Selayang Baru untuk acara memandikan jenazah Eva istri Alimis sekarang di Masjid Selayang Baru. Inilah semua kaum kerabat sanak famili yang berada di Selayang Baru menunggu siap mengapankan mayat ataupun jenazah. Ini kaum kerabat, keluarga suami, keluarga istri, dan semua yang berada di Selayang Baru. Tunggu saatnya untuk memandikan jenazah, insyaallah sebelum sholat zuhur ataupun selesai sholat zuhur dimandikan, disolatkan. Kita berada di Masjid Selayang Baru. Semua keluarga jenazah, anak, keluarga, famili terdekat berada di Selayang Baru, di Masjid Selayang untuk menyolatkan di masjid. Panggilan masuk tidak? Nak kan kere. Betul. Ada lupa iya ini. Kita punya. Das semua dia muka. Apa nama? Lita, lapa, Lita. Iya. Kamu ada kayak nasi sudah. Anjo kan sudah buka dah. Di Masjid Selayang, posisi di Masjid Selayang Baru, menunggu proses sholat jenazah.
Ya, ada itu ke KLE le. Hei, tesi so, tesi apa sih ya? Merah. Betul, merah putih. Ah. Oh, putih. Iya. KPD itu. Jadi dia ya. Oh, Ya kok doang sementara. iyalah tu. Yalah nampak kapai dulu kau pulang kau pandai awak kan. Iya. Kalau kapidi oke pagi pagi kan. Jadi mau jam 6.30. Iya. Dan 6 dia tu. Minta jalan di sekolahnya. Iya jangan sekolah. Lagi sebersihnya tu lah. Iya. Kayak lah. Iya. Kalau kita lancarnya aja. Apa suka basi lah, mana? Itu masih buang loh. Boleh tembakan jalan ke PD tu cak mana? Apa? Tak away je. Oh. Tak ada mengganggu jalan lain dia. Sampai Senawang lah ya tak? Ya kalau jauh. Ya jauh lah. Jauh lah, lama lah. Dah macam awak di kutu kan, kita tak Ya. ada. Ya. Mal lepas kau sengaja bersih sini ya. Kau boleh dibuat benda macam ini. Iya. Kalau ada benda macam ni, apa siang teh dia. Kalau jalan pas rempan dia lah penuh kita dah ganggu. Banyak makin besar. Iya. Banyak sol, banyak besar dia. Dulu ada we, besok je lah kan. Ada we tol ke dulu. Jalan lamanya. Tarik jalan cari lah tu. Lagi ada tol ada we macam lah ada iklan tadi. Apa namanya apa namanya? Kosong bang, 010. Kosong? 010 775 6417. Ya, ada di grup anak, grup KBJB kan. Bocor mentan itu tambah tu. Pandai dan cek gini tu. Pandai lah. Oh, nomornya pandai. DT video tu nomor apa tu? DT tapi Itu kan. Sah. Parah. Dah wakil lah ni peksan. Ya. Itu mah. Dia pek. Tapi Hanya bila simpan kok. Simpan tu itu nomornya. Ya. Tapi yang mau masuk YouTube tu nah itu yang nomornya tu. Dia lah nak tu. ya. Dah nomornya. Dua kan lah. Iya dua handphone. Kalau dua kan je. Bah, dah bisa. Bungkuin sampai ni.
Kalau apa mau apa Bisa tuh. kalau orang semua kalau sapa gitu. Ya insya Allah minta kemana. Itu dawa. Mamen, hujan. Hmm? Dah. Karakter ini ya. Ini kan ada malas nawas itu kan terlayan itu kan. Bagi itu kan. Kata kupak dekat itu. Lima. Tamamu ni mau kayu. Tamamu ni? Makan dia apa? Babak buat orang kan. Ah. Ada tapang kalau lakat balik kalau Tak apa. ilah. Panjang lah apa. Panjang. Atau balik orang itu juga. Angin bersalah. Ini kalau tanpa kuat, ini kalau itu ya. Abang tu dia mah di tinggi kan. Kita bawa ke bawah aja. Tak ilah. Panjang kuat terus. Ini dipakai ya kan, ini harus pakai skru tuh. Iyalah. Kalau main pakai itu tadi deh. Jadi nak kupak itu. Angin bersalah tu. Ini Ini kau dia lekam. panjang itu dong itu ya. Panjang. Model kau mah lebih kurang model kau mah. Tak, kau kau nak? Apa? Ah ya. So angin tu yang ke ni kau? Hanya waktu sini ada orang dia kan. Anak belakang tu bakal belakang saja. Mau kayu kita kan itu beda. Ya. Panjang aku itu. Jadi di tular ingin dak Iya. kue aku itu pakai itu Di tinggi ni tetap piawon dia kan. Iya. Ada apa nak buat? Itu kita lihat. Aku bilang apa? Kan angin kuat. Hmm. Kawasan Kepong tu banyak pokok-pokok tumbang banyak. Kawasan Jinan tu kuat angin. Ya, mana? Kawasan Kepong Tepung iya tu. Ni balolong senang tu, balolong model nak. banyak pokok-pokok tumbang. Kecil lah pore tumbang. Kamu ni tu kunci mana kan dia? Oh dari lorong
Lewat di itu kan kosong ya luang tuh, gampang lagi ya. Suka padang tuh. Terbakar loh. Hujan. Nah, dia plate tu. Apa? Bakar. Bakaran pula. Kok kebakaran tuh. Kok di sana itu Sebalaku aja. ini kata yang cicing gitu semua. Terbakar ni. Terbakar. Kita di masjid. Di masjid Selayang nak ya, mandikan jenazah, lepas tu kebakaran pula Saborong. Plastik pula apa plastik ah. Ndak maplek dah kau. Enggak. Kau nak makan? Kau tak ada ya? Ada Cino tu mungkin tak? Kalau Cino ni sama. Ni ada asuransi. Cino putih ni kalau ada orang ni ada pakai. Ya. Jual mesti Cino ni. Ya. Ni beli asuransi lo. Cino ni aku tahu pasti di ambil sih. Ya. Di mana je lah Cino tu. Kuliah awak mah ada boleh yang lain mah itu si nyawa itu si kata ya si itu je tu Ya. Kebakaran pula. Kita di masjid nak mandikan jenazah, terbakar pula rumah sebelah ni. Rumah sebelah masjid. Kat rumah plat yang baru dekat rumah flat. Tambah kadang api ya. Tambah kadang api ya. Bakar. ada kapan orang mah Dah jauh tu awak nak. Tak bangun. Dah jauh tu. jadi lorong awak pasar Ya. sekira muka ni dia kan Kebakaran guys. Kebakaran di Pasar Borong agaknya. Di Pasar Borong tapi di samping rumah flat. Rumah flat Selayang. di jalan tujuan awak jago Ada yang bomban yang hanya di mana bomban? Ya weh. ada membawa lah jadi nak dekat dengan mal-mal ni bomba lebih tu boy Selayang bomba di mana? lu di apa kan lu yang apa Luyam. di Pasar Borong ada ya cik Pasar Borong baru dan lucunya kebakaran di Keramat lo bomba di belakang bomba mana Ya. apa tu kalau bomba kapal lo di daerah Oh. Pas Layang Ya. anda jalur nyolong kini pada bomba belakang Ya. sempat ikut Ya. Bisa lulus tu. Kedai anu tu, kedai makan tu di mana? Pada kalau lorong yang pasar, kemana kalau pasar? Ya. Kau mau kata? Mungkin mau kata. Bunga bunyi. Kalau aku mau dia gawat satu itu kata pasti pada Ya. kata. Ha. Bunyi dah tang-tang tu. Ah. Ambil kamu. Ya. Bomba belum sampai. Bomba nak ditibur. Pemadam kebakaran belum sampai leh.
Setelah dekat 10 minit kebakaran, belum sampai bebal. Kakek besar. Ke mana tuh kau? Tak ada sih. Saya enggak. Mana bakaran ah? Ya. Mana bakaran? Tabaka. Kebakaran. Mana? Bau na soalnya. Lanti api bunyi lanti api. Soalnya bau na. Api ya kalau kapal besar. Ada dagamnya. Toh Kebakaran. Tambah besar apinya guys, tambah gadang apinya. Api tambah gadang. Nah, tambah gadang apinya. Dah sampai memandikan jenazah lagi. Nak mandikan jenazah di Masjid Sayang Baru. Kebakaran di Masjid Sayang Baru di tepi pasar tuh. Kita mandikan jenazah, nak solatkan jenazah, api tambah besar. Ya. Api tambah besar. Jenazah terbaring dekat sini. Hitam besar. Bomba tak ada. Bomba apa 99? Lah cepat ada kamu, 93 kali. 93 kali. Api ya tu. Ya. Saya daripada Selayang Baru ni. Nak tanya ada makluman kebakaran tak? Kebakaran ni. Allah, berdepan dengan Selayang Baru. Berdepan yang tu sebab dia awak depan dia masjid tu. Dia boleh merutuk dia. Panjang tu. Dia bagus kan, dia ada bomba. Dia ada bomba. Bila hujan. Kita lepas semua dia tak pedamnya. Tapi yang kuat yang marak lagi ni. Capek. Kita lagi dia kuat. Nak ada bomba di Bob. Jauh lah bomba tu nak. Jauh lah bomba nak. Tahu tiba. Dengar bomba. Baru dengar bomba. Tak tahu lah, saya tengok daripada portfolio. Dia ada jalan tujuh.
Hujan lebat guys. Hujan lebat. Kawasan Masjid Selayang. Kawasan Masjid Selayang. Kebakaran di dekat rumah flat Selayang. Kebakaran di tepi masjid Selayang. Sekejap lagi kita nak mandikan jenazah, nak sembahyangkan jenazah. Terjadi pula kebakaran di depan masjid. Kebakaran besar guys. Oh, iya. Mandi, solatkan jenazah. Angkat jenazah. Sebentar lagi kita solat jenazah. Angkat jenazah ke dalam untuk solatkan jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Epa, istri daripada Alinis. Epa dari Batu Basah, Sungai Gerenggiang, meninggal di Malaysia. Dipercayai kanker otak, kanker kepala. Jadi jenazah akan disemayamkan di pusara Sungai Tua, kubur Sungai Tua Selayang. Kebetulan di samping masjid itu ada rumah terbakar. Rumah terbakar di samping masjid Selayang. Tak padam lagi api ni je kan? Tak, padam. Tapi bomba dah sampai dah tu. Bomba sampai dah. Masa kita angkat tu baru nampak api ni. Rasa ni bengkel tu. Ada kadang-kadang apa tu macam Cina tu mah. Kadang-kadang plastik, ada bawah tu kan. Ada biskut. Ni bukan pasal borong ni kan. Sampai lagi dia macam dekat dia macam sebelah ni je tu. Api belum padam guys. Api belum padam.
Lokasi di Masjid Selayang, di apa ruangan teras Masjid Selayang baru. Kebakaran di Pasar Selayang samping rumah flat, di samping rumah flat kebakaran. Sekarang lebih kurang jam 12 lebih waktu Malaysia. Sekarang jam 1, lebih kurang jam 1 di kawasan Malaysia, waktu Malaysia jam 1 siang. Oke guys, sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.